Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sahabat trader semua. Alhamdulillah, untuk kali ini saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan iaitu kemaskini terbaru bagi indikator GCO V5. Okey, di mana saya telah update dia punya dashboard dan juga setting input lah bagi dashboard ni. Yang pertama, saya telah tambah beberapa indikator yang baru masukkan dalam dashboard ni, menggantikan yang lama, dan ada juga yang saya kekalkan di dalam dashboard ni. Yang kekal ialah MA21, Bollinger Band MACD dan juga zone. Dan penambahan yang baru ialah regime, checking money flow dan juga momentum. Okey, dan setiap indikator ni saya telah letakkan nilai bagi menunjukkan kekuatan ataupun kelemahan setiap signal yang ditunjukkan oleh indikator ni. Okey, jadi ada dua perkara dalam nilai ni yang perlu tuan-tuan perhatikan, iaitu yang pertama, nilai itu sendiri. Contohnya di sini M1 berlaku cross up ke atas pada nilai 4044. Maksudnya harga dah cross up M1 dan ditunjukkan oleh signal buy, kemudian nilainya adalah 4044. Dan warna juga sini adalah hijau buy, cuma dia lemah sebab warna dia masih lagi hijau gelap. Yang strong ialah warna hijau terang. Okey, kalau dia keluar sini warna hijau terang, maksudnya strong lah sini. Okey, kemudian kelabu ni adalah neutral, dan juga sama juga checking money flow ni masih lagi moderate buy, maksudnya soft lah, baru permulaan di sini. Okey, masih lagi lemah. Dah ada buy cuma dia lemah. Okey, cuma Bollinger Band ni dia strong. Kemudian momentum masih lagi neutral, tak kuat lah, maksudnya tak strong, tak kuat. Okey, kemudian untuk nilai ni semua adalah sama. Itu saya kecuali yang checking money flow sahaja yang beza. Yang lain ni ditunjukkan oleh warna hijau terang yang strong, warna yang hijau gelap lemah ataupun weak, dia tulis sini. Okey, mode buy ni maksudnya moderate buy, masih lagi lemah, baru permulaan, soft baru. Okey, kemudian checking money flow ni dia ada tiga, iaitu weak buy, high buy dan juga very high buy, tiga. Yang lain dua sahaja, weak dengan strong. Okey, jadi sini tuan-tuan tengok contoh untuk harga semasa sini lah. Kita lihat dahulu contoh untuk sell. Okey, contohnya macam ni sell. Okey, tujuan dashboard ni dikemas kini untuk bantulah untuk menyokong kepada signal di prime chart ni lah. Okey, bagi indi GCO V5 ni. Okey, contohnya di sini ada signal sell. Kita lihat dia dah breakout kepada cloud dan juga dan juga lower yang sebelum. Okey, di sini ditunjukkan oleh dashboard semuanya merah kecuali momentum sahaja. Sini pun dah ada signal yang baiklah sini, di mana semua dah merah dan ada dua yang strong. Okey, kemudian ni sebagai sokonganlah kepada kita untuk entry kepada pasaran. Jika dia makin strong, dia akan berubah. Ni contohnya high sell ni akan jadi very high sell. Kemudian jika lepas very high sell, dia akan bertukar kepada mungkin high sell, kemudian kepada weak lah. Okey, warna juga akan berubah ikut kepada kondisi semasa. Ingat, yang warna merah terang adalah strong, warna merah yang gelap ni adalah yang lemah lah untuk signal sell. Okey, macam ni dah boleh lah kita untuk entry sell sini, sebab dah ada dua strong dan juga yang lain pun dah ada permulaan ataupun merah. Okey, contoh sini untuk sell ni. Okey, kemudian kita tengok juga untuk buy sini lah. Okey, contohnya ada dia bertukar tadi sampai sini dia dah jadi neutral semula. Okey, kemudian kita tengok juga signal buy, contoh buy sama juga. Okey, sini dah ada dah sini. Okey, strong regime dengan checking money flow dah ada moderate buy.
kemudian Bollinger Band juga strong, cuma momentum sahaja yang ni. Kalau contohnya kalau dah ada 2 ataupun 3 ke atas dah boleh buy lah. Dia jangan neutral, ada 2 neutral, okey kita hold dulu, kita check dulu, kita observe dahulu. Okey, baru kita masuk buy. Okey. Jadi yang ni dah ada start lah dia punya momentum untuk buy. Di sini dia akan tunjukkan. Okey. Okey, sampai sini dia bertukar kepada trend ya. Tuan-tuan lihat dia. Okey, contoh sini sampai saja sini mula-mula memang high lah. Okey, contohnya okey, strong. Okey. Kemudian line cuma cangkir mandi dah neutral semula. Tadi dia dalam very high buy, kemudian sampai saja di sini dia akan jadi neutral semula. Mungkin tak ada money flow yang kuat lah sini untuk teruskan buy. Jadi kita hold kat sini ataupun kita exit lah sini. Memang bertepatan lah dengan higher yang sebelum. Higher high sebelum memang kita exit lah sini kalau kita buy tadi. Okey. Dia akan bertukar lah sini. Kembali kepada kelabu ataupun warna hijau yang lemah. Maksudnya dia melemah semula di sini. Okey. Dia ada menurut saya dah ada situ. Jadi sini dia akan bertukar trend lah. Cuma dah ada sell di sini yang strong. Okey. Jadi semoga ia memberi manfaat kepada tuan-tuan nak lihat kepada kekuatan ataupun kelemahan sesuatu signal ataupun trend supaya dapat membantu kita buat keputusan untuk entry dalam pasaran. Itu berkaitan dengan strategi, signal dan juga nilai yang ditunjukkan. Dan kita lihat juga setting input. Setting input, tuan-tuan tengok dekat dia punya setting. Tuan-tuan scroll ke bawah sekali. Okey, yang ni setting input bagi dashboard ni lah. Kalau tuan-tuan tak nak tunjukkan table ni pun, dashboard ni pun boleh klik saja toggle ni. Kemudian posisi nak letak boleh letak di sama ada, nak letak atas kiri kanan dan juga bawah kiri kanan. Boleh ubah ikut kepada kesesuaian yang tuan-tuan nak. Okey, sama juga size. Okey, untuk paparan dashboard ni, untuk desktop ni boleh guna normal dengan large lah. Okey, kemudian kalau untuk phone boleh ubah kepada yang tiny lah. Okey, supaya dapat paparan yang kecil lah guna phone. Okey. Yang ni adalah untuk setting input. Tuan-tuan boleh ubah di bahagian setting ini lah, mengikut kepada kesesuaian tuan-tuan nak. Okey, sajalah daripada saya. Semoga ia dengan kemas kini ini ia memberi manfaat kepada tuan-tuan dan meningkatkan confidence level ataupun keputusan dalam membuat dagangan dalam apa sahaja pasaran. Semoga ia dapat meningkatkan keyakinan dan juga win rate yang tinggilah kepada tuan-tuan, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.